كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره ما شاء الله تبارك الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Kan bila lapar tu kan rasa lega nak buat keluar kan, dia tak terkapek tak bunyi gitu dah kan. Okey. أنا صببنا الماء صبا. ما شاء الله. ثم شققنا الأرض شقا. Okey, lah ni tadi dari segi bab suara tu makcik dapat dah. Sekarang kita nak bagi kekemasan sebutan huruf pula. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. Okey, macam tengok dekat perkataan thumma tha dhammah thu. Kan? Tadi macam tak muncul. Bunyi gitu kan. Jadi kena bagi hak dhammah. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Tak boleh muncul dah mula makcik. Makcik kena letak lidah dulu kan. Thumma al-ardha shaqqa. Masya-Allah. فأنبتنا فيها حبا. Pegang lagi ba tu kan, sebab ba tu ada syaddah. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. Ha tu tak mau keluar kan. Fiha takat tu kan. فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وعنبا ba dibunyi ba tu dekat sini dulu. Kan bila masuk dekat waw tu baru bunyi dengung. Wa 'inaban wa qabba. Wa 'inaban wa qabba. Makcik dengung dekat ba terus. Wa 'inaban masuk dekat ba tu makcik dah dengung tak leh. Ba kena bagi hak ba dulu. Ba dia tak ada senyang, dia tak ada bunyi gunnah, tak ada. Kan? وعنبا kan وعنبا وقبا. وعنبا. Dah, yang tu saya tunjuk je tapi makcik kena masuk kan. وعنبا وقبا. وعنبا وقبا. 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 Macam pasal lidah tu nak pikuk kiri tu kan. Wa qabba. Wa qabba. Tolak lidah ke depan. Wa 'inaban wa qabba. Wa qabba. Wa qabba. Sangat tu waqab kan. Tak boleh, makcik kena tolak lidah ke depan. Wa qabba. Wa qabba. Ni tak tolak lidah. Wa qabba. Wa qabba. Ya lagu tu. Wa 'inaban wa qabba. Masya-Allah. Wa zaitunan wa nakhla. Okey, dekat huruf kha. Dia tak boleh garu lama-lama sangat. Kalau garu lama-lama dia bunyi lagu lain kan. Wa nakhla yang mula-mula aja. Lepas tu macam panjangkan suara dia. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan
suara rekho pada kha tu kan. Wa nakhla wa zaitunan wa nakhla satu lagi makcik kan, kesempurnaan harakat. Waw fathah wa kan. Wa zaitunan wa nakhla. Betul-betul kena bagi hak tu kan. Kalau makcik buat wa zaitu tu, dia tak ada tu kan. Dia kena betul-betul ta waw dhammah tu. Wa zaitunan wa nakhla. Zai dekat ya pula masuk ke hidung kan. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla. Dekat kha tu. Tak nak jadi no. Ini geramnya kan. Wa zaitunan wa nakhla. Wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla. Wa nakhla. Sampai badan sengit tau. Wa nakhla kan. Dia suara je cik. Wa zaitunan wa nakhla. Aywa, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Wa hadaiq. Suara saya tak nama apa dia. Ada sikit. Puak pergi makan buah limau. Wa hadaiq. Jangan muncul qaf kan. Wa hadaiq ulba. Wa hadaiq gulba. Dia jangan stres sangat dekat orang itu kan. Wa hadaiq ulba.